akan buka daftar semula ataupun long tabian semula bagi orang yang ada bad sewadikan hangrat ataupun hak orang duk kenal kata bad koncon tu lah adik kakak dia weh. Hak training ni ke adik kakak khususi kepada orang yang ada dah bad sewadikan hangrat. Hak orang duk ada dah lala ni bad sewadikan hangrat, bad koncon ni adik kakak kena gi kod jenjang semula. Kena gi daftar semula lah, kira mudah-mudah gak adik kakak dia weh. Deh hak orang ada dah seluruh negara pada masa sekarang lala ni lebih kurang 13 juta orang lebih. 13.18 ล้านคนtu dia. Mereka ni adik kakak kena pergi daftar semula. Bila kau adik kakak yang kena pergi daftar ni? Semenjak hari Khamis ni. Semenjak tanggal 4 bulan Mithunayun 2569 ni hingga seterusnya adik kakak. Di mana adik kakak yang kita boleh pergi daftar semula ni adik kakak dia weh? 5 tempat semua yang kita kena pergi daftar semula. Yang pertamanya adik kakak melalui app Pautang. Bagi sesiapa yang ada dah app Pautang ni ke, hak ni kita kena pergi daftar semula. Macam kita pergi kod jenjang semula lah adik kakak dalam tu. Yang keduanya adik kakak di dalam website Kerongkan Bad Sewadikan Hangrat. Yang ketiganya adik kakak di dalam online. Sama ada app Tangrat ke apa tu adik kakak dia. Yang keempatnya adik kakak kita boleh pergi long tabian daftar semula di tu ATM Thanakan Krung Thai. Di tu ATM Thanakan Krung Thai ni di peti ATM tempat kita duk cocoh duit tu. Kita pergi pecek situ. Manakala yang kelimanya adik kakak boleh pergi di Thanakan Hak KJL 5 tempat semua. Mana kata adik kakak Thanakan KJL 5 tempat ni adik kakak dia weh? Sama ada Thakoso, sama ada Thanakan Omsin, Thanakan Krung Thai, Thanakan Akan Songkrok ataupun Thaoso. Hak tempat demo duk pergi buat pinjam rumah ke nak beli rumah adik kakak. Dan yang kelima sekalinya boleh pergi di Thanakan Islam Hang Pratet Thai. Di Thanakan Islam Hang Pratet Thai kita ni adik kakak dia, kita boleh kita boleh pergi jenjang tuaton situ adik kakak dia. Sebab apa dia adik kakak training ni dia buka khususi kepada orang yang masih ada bad sewadikan hangrat. Hak orang duk ada dah. Hak orang duk guna beli dah adik kakak. Orang duk guna beli dah. Jadi kita long tabian hari Khamis 44 bulan Mithunayun ni adik kakak hingga seterusnya dia akan istihar nama pada tanggal 17 bulan Kerak-Kedakum ni. Dia akan istihar nama kata kita ni lepas ke tak lepas. Hak ni khususi bagi orang yang ada bad sewadikan hangrat dah lah ni. Kata nak lepas ke tak lepas. Kalau tidak lepas, maksud katanya kalau kita ni lucu daripada bad sewadikan hangrat, bulan Singha, bulan Kanjar ni mungkin kita tu kena pecah daripada bad sewadikan hangrat dah adik kakak dia weh. Tu dia. Jadi training ni dia nak tapih. Nak tapih hak orang ada dah adik kakak. Kerananya ada setengah pada setengah 4-5 tahun dulu dah mau daftar dah long tabian. Kabar-kabar learning ni lebih dah hasil daripada yang dia sakak mari tu adik kakak dia maka dia nak baru semula maklumat ni adik kakak. InsyaAllah maklumat dia ni masih lagi banyak, masih lagi panjang. Ambo akan mai cerita hurai kepada adik kakak pada kesempatan semula. InsyaAllah kali tidak ada masalah ke mana malam ni ambo akan mai cerita goyak kepada adik kakak semula berkenaan dengan bad sewadikan hangrat yang mana nak buka daftar semula semenjak tanggal 4 Mithunayun 2059 ni. Share belakang-belakang klik video ni supaya orang lain boleh tahu seperti adik kakak tahu.